Tengok daripada bintang di langit. Bintang tak boleh kira dah. Mana kira sel otak boleh kau. Tapi Allah tahu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan Allah telah buat ketetapan. Kejayaan sesuatu orang hanya senya dalam agama seperti mana yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Tak ada cara lain. Cara Nabi saja Allah terima. Malah kata ulama, mereka-mereka yang mencintai, mereka-mereka yang kata aku cinta Allah, saya Allah, tapi meninggalkan sunnah Nabi, kata ulama mereka ni di kalangan orang yang dusta. Syarat untuk cinta pada Allah, kena cinta, kena turut baginda Nabi SAW keseluruhannya. Itu tanda kita cinta pada Allah. Jadi sunnah Nabi ni dia tak boleh tinggal. Sunnah ni lah yang membezakan kita dengan orang kafir. Sunnah ni lah yang membezakan kita orang mukmin dengan orang munafik. Orang-orang yang orientalis yang menyamar menjadi orang Islam, dia belajar kitab, dia belajar Quran, masuk di kalangan orang Islam, sebarkan fitrah, sebarkan perkara-perkara yang tak baik pada masyarakat Islam. Mereka ni hanya boleh dikenali di sunnah. Mereka yang berlakon jadi Islam, pandai bahasa Arab, terror pada kita lagi, boleh kecek, tapi tak mampu ikut sunnah. Mereka ini akan dapat ditangkap dengan kaedah mereka tak akan amal sunnah Nabi. Berat rasa nak amal sunnah. Walaupun kayu sugi nampak simple, tapi berat nak amal sunnah. Jadi ini kehebatan sunnah baginda Nabi SAW. Jadi kita semua insya-Allah kalau nak dekat dengan Allah, bukan dengan jalan kita, bukan dengan jalan cara